Okay. Bila dah ada nama kat situ, mulalah saya dipanggil untuk audition ataupun masuk majalah. Okay, sebab glamour masa ketika tu dia banyakkan selebriti dia ambil daripada modeling TVC. Okay, masuk dalam majalah ketika itu remaja. Panggil ni hasil cover, posing cerita pasal dia, siapa dia, kita apa semua everything. So by year end cukup setahun, diorang beritahu saya diorang nak pertandingkan semua cover boy ni. Okay. Okey, ada pertandingan tu bang. Inilah hero remaja yang pertama. Saya kena cerita ni semua sebab itulah permulaan karier saya. Okay, how that hero remaja started. Tahun 90-91. Okay, dia panggil semua yang cover tu, maksudnya Fazal Hussein ada, Edika Yusof ada, ramai semua yang ada yang pernah menghiasi cover majalah remaja pada ketika itu. Masa itu yang paling glamour adalah Dewi Remaja. Hero remaja ni tak glamour. Okay? Orang banyak tengok Dewi sebab orang Melayu tak boleh masuk beauty pageant. Dia tak boleh masuk Miss Malaysia. So banyak cenderung kepada Dewi Remaja lah. Okay. Jadi bila dah masuk tu, dia orang tahu saya bertanding, baik undian, maknanya pembaca kena hantar kertas undian mereka untuk memilih siapakah pemenang. Okay.